Okay guys, video kali ini aku akan share macam mana aku tukar GPU aku yang lama RTX 3060 Ti kepada yang sekarang. Okay, jom kita tengok. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like and share. Kalau ada apa-apa, boleh komen di bawah. Alright, thank you. Let's go! Alright guys, jom kita unboxing. Orang cakap harga GPU sekarang tengah mengganas, tapi entah macam mana aku tersangkut dengan satu deal yang tak masuk akal lah. Rezeki unboxing hari ini RTX 5060 Ti 16GB triple fan. Bila harga market mula naik, aku dah cuak dah tahun lalu. Tapi nasib baik dapat sambar unit ni dengan harga yang masih mampu milik untuk video ni dirakam. Okay, persoalannya adakah berbaloi? Terpulang dengan user. Kebetulan aku sangat memerlukan untuk project level up bilik gaming aku untuk tahun ni. Dan untuk setup gaming aku pun 2K resolution gaming memerlukan VRAM yang tinggi untuk AAA game. Harga pun masih dalam range budget aku lah. Yang bestnya, ini adalah satu-satunya unit yang tinggal untuk spek ni dengan harga berpatutan. Selebihnya, harga mengganas. Bukan tidak ada. Ada murah untuk dual fan plus 8GB. Tapi aku memang prefer triple fan 16GB. Okay guys, so ini dia GPU aku yang lama RTX 3060 Ti which is dari TUF Gaming lah. Okay, so ni RTX ni, GPU ni aku akan tukar. Dalam video ni aku akan share bagaimana proses penukaran. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu disclaimer, aku bukan pakar dalam bidang ni. So aku ada tanya jugalah beberapa rakan aku bagaimana proses yang sebenar untuk penukaran GPU ni. Okay, jom. Video ni aku akan share bagaimana step by step and proses yang patut kita buat lah. Okay, jom. Let's go. Alright, so first step, just buka Google, type DDU and then cari display driver uninstaller lah. So, ini website dia. Okay, di sini just pilih antara dua ni, just klik. And then akan automatically download lah. So selepas tu apa yang patut kita buat, just buka folder yang kita download. So macam ni aku terdownload dua. So just pilih salah satu. Okay, so di sini terpulang di mana kamu mau extract, either di desktop ataupun mana-mana folder lah. So macam case aku just copy and paste di M.2 aku yang secondary. Alright, so selepas download, kita pergi ke website RTX, just type RTX 5060 Ti, just klik Nvidia website. So ini official Nvidia website. So just cari di bahagian di atas sekali, kita just tekan back. This one, macam ni, just klik geforce.com. So di sini kita boleh klik download now, tapi untuk pastikan betul manual driver search GeForce and then product series 50 series, macam case aku 50 series, and then 5060 Ti lah untuk produk, and then operating system Windows 11. Kalau 10 just pilih 10 lah. Okay, so selepas search kita akan dapat result, driver result. Kalau boleh pilih yang paling atas. So macam video ni aku record pada March, so aku pilih yang latest version untuk March. So just click get download. Okay, so di sini klik download now lah. Okay, selepas download, kalau boleh kita extract yang DDU tadi kita download. Macam case aku letak di main slot lah, di C drive. Alright, selepas kita download Nvidia driver and extract DDU, so apa perlu kita buat? Just hold left shift di keyboard and then right click di bahagian start button. Then klik restart.
So part ni jangan risau, just tunggu sahajalah loading screen. Sebab ni part kita nak buat kepada safe mode. Okay. Okay, so bila dah macam ni, apa kita perlu buat? Choose an option. Kita klik troubleshoot. Okay, just pilih troubleshoot lah di sini. Okay, and then klik advanced option. Then pilih startup setting. And then selepas tu kita boleh klik restart lah. Okay, so dia akan keluar macam ni. Selepas kita restart, ada startup setting. Kalau boleh, choose number 4. Just klik di keyboard number 4 untuk enable safe mode. Again, kita kena tunggulah proses ni. Okay, so sekarang ni kita dah masuk kepada safe mode. Macam mana kita nak tahu? First icon jadi besar, and then setiap tepi tu dia akan tulis safe mode lah. So selamat untuk kita buat proses penukaran GPU. Okay, untuk uninstall lah, remove apa yang patut. So next step, just open folder. Kita cari balik di mana kita extract DDU. Okay, just open. Okay, so selepas tu klik option. Untuk general option, just follow sahaja. Nvidia kita tick semua kecuali paling bawah, kita untick. Untuk AMD, kalau boleh jangan tick apa-apa. Sebab apa, kita risau performance AMD akan drop bila kita ada buat remove lah. Macam kes aku adalah pengguna AMD processor. Okay, di sebaliknya kalau untuk Intel, vice versa lah. Okay, untick bagian Intel. Last part, kita kena tick bagian prevent download of driver. Okay, so next step adalah just klik device type GPU, and then Nvidia untuk Nvidia. Untuk AMD just AMD. Then untuk Intel lah, untuk graphic card Intel. So untuk kali ini adalah Nvidia. Okay, di sini ada beberapa pilihan lah. Okay, untuk beberapa situasi. Kalau clean and restart di sini, okay, kepada user yang dah tukar lah secara fizikal dahulu, and then baru buat clean and restart. Okay, untuk clean and shutdown pula, untuk macam case aku sekarang ni, aku just clean dahulu, and then baru aku install physical. So just klik lah. So di sini just tunggu saja proses cleaning, and then dia akan shutdown. Selepas shutdown, barulah kita tukar GPU tu secara fizikal. So kita just cabut semua. Okay, fitting clip. Okay, so aku prefer keadaan macam ni lah, supaya senang lah untuk proses. So first thing, kita just buka this. Okay, just buka. Alright, so careful, just kita buka. Okay, bagus. Okay, coba dulu. So ini yang buat boleh masuk. Alright, so lepas buka skru untuk GPU, di sini ada satu button untuk release ni GPU. So macam kes aku
heatsink untuk M.2 aku terlampau tinggi, so tidak berapa nampak. So just click and then selepas tu baru boleh kita release lah. Okay, so untuk sebelum ni aku guna RTX 3060 Ti. Dia menggunakan 16 pin. So untuk kali ni RTX 5060 Ti hanya menggunakan 8 pin. So selebih wire ni aku perlu susun and then aku perlu tapuk lah supaya nampak kemas di bahagian depan. Alright, so selepas kita buat penukaran GPU and then kita sambungkan kabel apa yang patut, semualah. Right, then just turn on macam biasa and then kemudian kita cari semula GeForce driver yang kita download tadi, then just click and then install. So macam case aku install di bahagian C driver, which is main untuk PC aku. Just download macam biasa. Okay, so sini ada dua pilihan. So macam case aku ni, aku pilih nombor 1 lah, yang klik yang paling atas and then just tekan next, agree. Okay, so di sini kalau boleh pilih custom, klik semua and then perform a clean installation. So di sini untuk in case lah, untuk backup. So actually cara ni pun boleh digunakan, tapi aku lebih prefer melalui DDU lah. Okay, just tunggu saja untuk proses installation driver. Okay, selepas installation selesai, dia akan automatic tukar ke bentuk asal, dari save mode ke bentuk asal. Okay, then selepas tu untuk pastikan kita dah okay, kita boleh type task manager and then klik bahagian performance and then make sure klik bahagian GPU and then dia dah tukarlah Nvidia GeForce RTX 5060 Ti. And then check bahagian temperature, which is semua boleh reading.
So, tidak ada masalah lah proses penukaran. Okay? Okay guys, semua sudah settle, GPU pun dah pasang, and then check setting, semua okay, semua berjalan dengan lancar lah. Okay, so video level up kali ini berkaitan dengan GPU lah, and then aku share sedikit macam mana proses penukaran GPU dari GPU lama kepada GPU yang baru. Harap dapat membantu. So, jangan lupa subscribe, komen, like and share. Okay, so nantikan next video level up kita untuk bilik ini. Alright, thank you very much. Bye-bye.